Mat, kita nak balik kampung ni. Kau dah servis kereta Dah. Last aku servis tahun lepas. Mat, asal terseguk-seguk yang kereta ni? Tak ada apa. Yang engine light yang menyala ni pun masalah lampu, bukan masalah enjin. Mat, dah sampai tol lah. Kau tahu patah singguk, Amal? Dah cukup. 100% confirm. Kau tak top up Bukan tak top up. Aku rasa ada orang pakai kat aku ni. Dekat ni. Kak, Ya, Encik, boleh saya bantu? kat Tersenggur saya tak ada baki lah kak. Kakak ambil Tak, saya tak ambil. Tapi kalau awak nak melepasi tol, awak boleh guna kad debit ataupun credit card. Oh, boleh pakai kad debit. Aku dah cakap lah. Nampak? Relax, guna tawakal je. Relax. Okey, Mat, tolong jangan buat hal lagi. Apa ni? Kau kena percaya. Setiap yang berlaku mesti ada hikmah. So kita kena tahu. Kau tak isi minyak ke? Aku dah isi lah tadi minyak. Seperti tepi lah. Relax lah. Aku rasa semua yang jadi ni mesti ada sebab dia, mesti ada hikmah dia. Dia tawakal je lah. Kenapa ni, Cik? Tadi minyak penuh cik, tapi tiba-tiba habis pula. Habis. Tak apa, nanti saya cuba panggil saya punya towing highway. Tarik kereta Cik ni ke depan lama Okey. Kita orang tunggu sini ya. Cik tunggu sini, Cik. Saya panggil kawan saya ya. Mat, bangun. Weh, bahaya ya Allah. Aku tak tidur tadi. Tukarlah, aku drive. Aku boleh drive lagi. Tak payah, bahaya. Baik kau tukar sekarang. Aku tak. Oh, tengok tu. Tu bukan ngantuk. Tukar berhenti tepi. Biar aku drive. Kalau ngantuk biar aku drive. Tukar driver. Okey lah ni, asal kau macam tak boleh gerak lah. Sebenarnya aku tak boleh drive, Mal. Dah tu